Alhamdulillah hari ini saya bersama-sama dengan warga IKB, Institut Kemahiran Baitul Mal Mawib. Kita meraihkan anak-anak graduan dalam majlis convocation IKB kali yang ke-32. Dan ini pada hari ini kita menyaksikan 88 graduan yang menerima sijil dan anugerah. Alhamdulillah ini merupakan convocation yang ke-32 setelah IKB ditubuhkan sekitar 1990-an. Sehingga kini IKB telah melahirkan lebih 3,000 graduan-graduan yang sudah pun berkhidmat dan menawarkan sumbangan mereka kepada masyarakat di dalam pelbagai bidang. Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan anak-anak kita diraihkan dengan kejayaan-kejayaan dan juga alumni-alumni IKB yang menunjukkan kecemerlangan daripada sudut keusahawanan dan juga di lapangan pekerjaan. Jadi kita ucapkan terima tahniah kepada IKB dan juga Mawib yang mengusahakan, yang melaksanakan program ini yang telah menyumbang sangat signifikan kepada masyarakat dan negara. Saya Amar bin Ahmad daripada Khusus Teknologi Bina Bangunan, batch 2015 dan 16. Saya sangat berterima kasih kepada para guru, para pengajar yang selama ini telah mengajar saya di IKB dan membantu setiap langkah-langkah berada di IKB lah. Isteri saya yang sangat mendukung setiap langkah-langkah yang diberi lah, macam tunjuk ajar, bab-bab akaun apa semua. So dia tunjuk lah macam mana guide saya setiap perjalanan, dan tanpa satu lagi, dan orang kata apa, doa ibu lah. Itu yang penting lah. Kalau tanpa doanya, siapalah saya kat sini. Terima kasih kepada yang memberi semangat zakat, kepada Mawib yang tak pernah henti-henti bantu golongan-golongan asnaf lah, dan tenaga pengajar dan guru-guru dan staf-staf Mawib sepanjang saya berada di IKB lah. Saya Ali Fitri bin Tarmuzi dari kos Rekaan Fashion Pakaian Lelaki tahun 2024-2025. Alhamdulillah saya merasa gembira. Apa yang saya impikan, Alhamdulillah dapat. Dengan doa mak saya banggalah untuk yang baru yang masuk lah kan. Buat yang terbaik, minta yang kita minat dalam program yang kita minat. Usaha insyaAllah mudah. Yang kita minat tu mesti akan senang dapat lah kita menerima benda tu. Terima kasih kepada IKB dan juga Mawib kerana memilih saya untuk tahun ni. Nama saya Sharifah Manal binti Said Mak Faizal dari jurusan Perkhidmatan dan Penyajian Makanan. Yang paling happy dekat IKB sebab lecture semua okey, and cara belajar pun best. Belajar sungguh-sungguh, pulen je. Kalau belajar tu pulen je apa-apa, rezeki tu ada je. Yang penting usaha. Buat pengajar-pengajar IKB, terima kasih sebab dah mengajar saya dan dah beri macam-macam kepada saya, dah bantu saya sampai hari ini.